Kami jumpa satu hidden gem dekat Sungai Petani. Hampa boleh main lepak santai, ngopi dekat Hazel Latte Coffee Studio, Medan Selera, Tamaria, Sungai Petani. Jom nak share menu apa yang best. Peminat kopi wajib try dia punya Eva Latte. Bagi kami kopi dia ni strong sikit. Gabungan kepekatan kopi, susu dia tu balance tau. Memang best. Peminat coklat mesti sukalah yang ni. Tekstur coklat dia sangat rich. Gabungan manis dengan pahit sikit memang nice lah. Yang ni pula untuk peminat caramel. Pahit kopi dengan manis caramel tu memang balance. Untuk strawberry cream ni dia ada rasa masam-masam sikit. Serius sedap gila yang ni. Strawberry matcha yang duk tengah hype pun ada. Yang pastinya matcha dekat sini tak rasa macam rumput. Dekat sini santai-santai je. Hampa boleh main makan croffle. Croffle dia jenis rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Ada yang original, yang ni yang flavor coklat. Pistachio pun ada tau. Yang penting dia tak over manis, just nice je. Semua yang kami recommend dekat hampa tu semua best seller dekat sini tau. So memang semua sedap-sedap lah. Stall depa ni dekat Medan Selera tau. So kalau hampa nak makan dekat tempat lain, nak order kopi dekat depa pun boleh. Confirm takkan menyesal lah. So tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.